Hello semua, hari ni kita nak tunjuk dekat korang satu motor baru daripada Yamaha, iaitu Ego Gear Pro. Jom kita tengok motor tu. Okey semua, setiap motor kita akan start dengan engine dulu. Engine dia datang dengan single cylinder, 4 stroke, single overhead cam, air cooled. Engine ni memang senang nak jaga, low maintenance cost. Lepas tu kat bahagian depan korang, kalau korang tengok, dia dah dapat terus brake disc. Dan untuk dia punya tayar ni, kalau korang tengok, tayar dia memang sama saja macam Ego Gear yang sebelum ni. Okay, kalau korang nak tahu, dia dah pakai engine yang special lah, Blue Core Hybrid. Dan untuk bahagian depan ni, kita boleh cerita kat korang, dia datang dengan of course start dan stop sistem yang baru. Termasuk kat bahagian depan, korang akan dapat juga dengan fully digital meter. Okay, and then korang akan dapat charging port kat bahagian sini. Jadi macam mana korang? Korang minat tak dengan kita punya skuter Ego Gear Pro ni? Ni terbaru tau daripada Yamaha. Korang tengok color dia, korang ingat tak dekat motor apa? R25 kan? So korang, pada korang yang minat dengan Ego Gear Pro, pastikan korang isi terus beg biru, ataupun jangan lupa check saya punya link dekat bio saya. Okay? Jangan lupa like, share, komen. Okay, bye-bye. Bye-bye.